Aslu fil ma'it taharah. Situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-aslu fil ma'at taharah. Asal pada air at-taharah adalah suci. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma' tahur la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu tahur, suci, la yunajjisuhu syai', tidak menajislah akan air ni syai' oleh sesuatu pun. Akhrajahu thalathah, mengeluar hadis ni oleh tiga. Bila kita sebut tiga, apa yang selain tiga pertama dengan satu akhir, iaitu Abu Daud, Nasa'i dan juga Tirmizi. Hadis ni wasahu Ahmad, dan mengata sahih hadis ni oleh Imam Ahmad. Jadi asal air itu adalah suci. Mata yafqudil ma' tuhuriyatah, bilakah hilang oleh air itu akan kesucian dia. Bila air itu dia nak hilang kesucian dia. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma' la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibn Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis riwayat Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma', sesungguhnya air tadi tu, la yunajjisuhu syai', tidak menajis akan air oleh sesuatu pun. Air tu apa-apa masuk kat dia, dia tak akan jadi najis. Illa, istisna, kecuali ma ghalaba ala rihi, apa yang memenang ataupun apa yang mengatasi di atas rihi, di atas bau dia, wa ta'mi, rasa dia, walau ni, warna dia. Kecuali kalau benda tu masuk sampai hilang rasa, hilang benda tu buat jadi tukar rasa, tukar bau, tukar warna, baru dia akan jadi najis. Mengeluar akan hadis ni oleh Ibnu Majah dan mengata dhaif hadis ni oleh Abu Hatim. Walil Baihaqi, dan bagi Imam Baihaqi pula di dalam kitab Al-Baihaqi, al-ma' tahur, sesungguhnya air tadi tu suci, illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bin najasatin tahdutsu fi, kecuali jika berubahlah oleh bau dia, aw ta'muh, ataupun rasa dia, aw launuh, ataupun warna dia. Berubah tadi tu takluk kepada taghayyara bin najasah, dengan najis, tahdutsu fihi, yang baru kedatangan, fihi, padanya al-ma'. Jadi hadis ni pun sama juga bagi tahu air tadi tu dia akan jadi najis dia bila berubah. Kalau tak berubah dia tak jadi. Lepas tu yang ketiga pula, hadis yang kelima, idza balagha al-ma'u kullatan lam yahmil al-khabath. Air ni bila sampai dua kolah dia tak menanggung najis. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma' kullatain, air apabila sampai dua kolah, lam yahmilil khabath, nescaya dia tidak menanggung najis. Dia tidak menanggung oleh air akan kotoran. Wa fi lafzin, pada satu lafaz yang lain, lam yanjus, tidak menajis. Jadi hadis ni bagi tahu air kalau sampai dua kolah, masuk apa-apa pun dia tu tak akan kotor. Akhrajahul arba'ah, mengeluarkan hadis ni oleh empat imam, wasahu Ibnu Khuzaimah, dan mengata sahih hadis ni oleh Ibnu Khuzaimah, wal Hakim, dan Hakim, wa Ibnu Hibban, dan juga Ibnu Hibban.
Jadi ada 3 hadis. Hadis yang pertama iaitu hadis yang kedua, al-ma' tahur la yunajjisuhu syai'. Air ni suci, dia tak menajis akannya oleh sesuatu pun. Jadi air ni, kita kefahaman daripada hadis yang kedua tu, masuklah apa-apa pun dalam dia, dia tetap suci. Orang panggil umum. Hadis yang kedua ni, dia qaid, innal ma' la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba, kecuali kalau in taghayyara, kecuali kalau berubah. Air ni suci, tapi kalau berubah barulah hilang suci. Hak ni dia kait. Hak tadi tu umum. Air masuk najis, berubah tak berubah tetap suci. Hak yang kedua, air masuk najis, berubah hilang suci, tak berubah suci. Itu yang hadis yang ketiga. Hadis yang keempat pula, hadis yang kelima dah, hadis an Abdullah ibn Umar tadi tu, idza kana al-ma'ul qullatain lam yahmilil khabath ataupun lam yanjus. Air bila sampai 2 kolah, dia tak menanggung kotoran ataupun dia tak menajis. Kita faham yang hadis yang keempat ni, air tu kalau dah 2 kolah, masuk apa pun tak apa, tak jadi apa. Tapi kalau kurang 2 kolah, masuk rosak. Itu orang panggil kefahaman daripada ketiga-tiga hadis ni. Faham sini? Okey. Dekat sini ni, pada masalah, okey, pertama sekali, hadis yang kedua tadi tu, hadis yang bagi tahu innal ma' tahur la yunajjisuhu syai'. Hadis ni dia masyhur dengan nama Bi'ru Budha'ah. Tulis. Hadis ni masyhur. Orang panggil hadis Bi'ru Budha'ah. Dia ada beberapa hadis yang orang sebut nama, orang kenal selalu dah. Contoh kalau bab semayang tu, orang panggil hadis Jibril. Malaikat Jibril mai ajar Nabi semayang. Sebut hadis Jibril, orang faham selalu dah. Ada. Macam ni juga, kalau hadis ni orang sebut hadis Bi'ru Budha'ah, telaga Budha'ah. Orang faham selalu dah. Budha'ah ni ba, dot alif, ain, ta marbutah. Bi'ru Budha'ah. Bi'ru Budha'ah ni dia satu telaga dekat Madinah. Lepas tu telaga tu duduk dekat kampung Bani Sa'adah. Kampung Bani Sa'adah ni adalah satu cabang daripada Bani Khazraj. Jadi dekat telaga Budha'ah tu, dalam Jami' Tirmizi ada sahabat tanya, ana tawadda'u min bi'ri Budha'ah, ada tak kami boleh berwuduk tak daripada telaga Budha'ah? Telaga Budha'ah ni satu telaga yang duduk dekat Madinah, duduk dekat kampung Bani Sa'adah. Bani Sa'adah ni dia duduk bawah Banu Khazraj. Moga dekat Madinah orang asal ni dia ada Banu Khazraj dengan Banu Aus, orang Arab tu. Lepas tu Bi'ru Budha'ah ni wahiya bi'run yulqa fiha al-hiya waluhumul kila wal natnu. Telaga Budha'ah tadi tu dia telaga yang yulqa fiha al-hiya, dibuang dekat telaga tu kain haid, pad. Cuma zaman dulu tu dia tak ada pad. Orang perempuan haid tu kan dia pakai pad tu kan. Lepas tu orang dulu tu dia pakai kain tu. Lepas tu bila mana habis haid, kain tadi tu buang dalam telaga Budha'ah. Waluhumul kila, buang daging anjing. Wan natnu, buang benda-benda kotor. Tu telaga tu. Lepas tu sahabat tanya, boleh tak kami nak wuduk dekat telaga tu? Telaga tu buang macam-macam, anjing apa semua buang, pad apa semua buang, darah haid, benda-benda busuk buang. Lepas tu Nabi kata, innal ma' tahur la yunajjisuhu syai'. Air tu suci, tak boleh menajiskan air tu oleh sesuatu pun. Jadi telaga Budha'ah ni, telaga dia besar. Air dia telaga besar. Dia telaga yang air dia banyak. Air dia tu banyak kali-kali ganda lagi daripada 2 kolah. Itu yang hadis Bi'ru Budha'ah. Yang keempat tu pula, hadis yang kullatain ni, idza kana al-ma'u kullatain ni, dia masyhur dengan nama hadis kullatain. Kalau orang sebut hadis kullatain, hadis 2 kolah, kita tahu dah hadis tadi tu. Hadis kullatain orang panggil. Dalil bagi mazhab kita yang mengatakan adanya 2 kolah. Hadis kullatain. Lepas tu hadis kullatain ni, asal hadis dia, orang pernah tanya kepada Nabi, anil ma' yakunu fil falah minal ab wa ma yanubuhu minas sibak wa dawa. Macam mana pada masalah air
yang duduk dekat padang pasir, duduk kat tanah lapang, duduk kat padang pasir, yang wama yanubuhum minas sibak wad dawab, yang binatang duk pergi minum, binatang buas duk pergi minum dekat air tadi tu. Orang tanya Nabi, ada air dekat tengah padang pasir, dekat padang kosong ni, padang lapang. Lepas tu wama yanubuhum minas sibak wad dawab, binatang buas, binatang apa ni, binatang ternak, binatang melata ni duk pergi minum. Lepas tu air tu boleh tak kita guna dah sebagai dia? Suci dah untuk kita? Lepas tu Nabi kata, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Air apabila sampai 2 kolah, dia tidak menanggung akan kotoran. Maksudnya air tu kalau banyak, walaupun masuk najis, tak apa. Selalu macam itulah kefahaman daripada hadis yang qullatain. Masyhur dengan hadis qullatain. Lepas tu 2 kolah ni pun berapa banyak 2 kolah? Dia punya mudah-mudah kita kata kullah ni dia 1/4 hasta persegi. Hasta sederhana. 1 kolah, 2 kolah ni. Kolah ni bila kita sebut 2 kolah, kita jangan faham kolah masjid ada 2 kolah tu. Ni kolah ni 1 kolah, ada 2 kolah. Tak. Kolah ni adalah nama satu, nama lah. Macam kita sekilo, 2 kilo lah. Nama bagi timbangan. Cuma dia, zaman kita sekarang ni kita dah seragam dah. 1 liter, 1 kilo dan sebagainya. Jadi zaman dulu tu dia tak seragam lagi. Jadi dia ada yang kullah dan sebagainya. Jadi 2 kolah ni adalah nama bagi satu timbangan, nama bagi satu benda, satu bekas, satu banyak. Yang mana banyak dia tu adalah 1 hasta dan 1/4 hasta persegi. Hasta mu'tadil, hasta biasa. Ni 1 hasta ni. Ni. Lepas tu 1 hasta ni dia mau bahagi 4. 1, 2, 3, 4. Gini ikut 1 penumbuk ni. Jadi 1 hasta dan 1 penumbuk. Lebih kurang macam ni. Benda ni tinggi 1 hasta dan 1 macam ni persegi. Belah panjang macam ni, belah lebar macam ni, belah tinggi macam ni. 4 segi betul-betul macam ni tinggi. Itu orang panggil 2 kolah. Kalau air duduk dalam 1 bekas, yang mana 1 bekas 4 segi tu besar 1 hasta dan 1/4, tu orang panggil 2 kolah. Ukuran 2 kolah. Ataupun kalau kita nak pakai pembaris, 60 kali 60 cm. 60 kali 60 cm. cm. Hak ni 20. 3 kali benda ni. Ada 3 kali benda ni. 1, 2, 3 persegi. Ada 60 kali 60 cm. Dia sama dengan 1 hasta dan 1/4. Itu ukuran 2 kolah. Kolah ni bukan nama kolah kat masjid tu. Kolah ni adalah nama satu ukuran yang zaman dulu duk guna. Kilal kolah. Okey. Sekarang kita pergi pada masalah hukum air. Jadi dalam mazhab pertama, iaitu dalam mazhab Imam Malik rahimahullah, air ni dia tak jadi najis dengan sebab najis yang masuk ke dalam dia, kecuali kalau berubah. Kecuali jika berubah bau, warna, rasa. Jadi dalam mazhab Imam Malik, air dia tak akan jadi najis dengan sebab najis yang masuk dalam dia, kecuali jika berubah warna, bau dan rasa. Dalil bagi Imam Malik adalah hadis yang kedua. Apa dia? Hadis yang ketiga. Al-ma' tahur. Al-ma' la yunajjisuhu syai'. Air tadi tu tidak menajis akannya oleh sesuatu. Al-ma' tahur. Air tu suci. Illa in taghayyara rihu, kecuali kalau berubah oleh bau, atau ta'muh ataupun rasa, atau launuh ataupun warna, binajasatin tahdutsu fi, dengan najis yang baru berlaku, baru jatuh, baru kena dekat dia, yang riwayat Baihaqi itu. Itu dalil bagi Imam Malik. Jadi dalam mazhab Imam Malik, dia tak ada sikit ataupun banyak, dia ada berubah ataupun tidak, yang tu saja. Dalil dia adalah riwayat Baihaqi. Jadi sebagai contoh, kita masuk tandas. Lepas tu dalam tanah tu ada timba kecil tu kan. Lepas tu adalah air sikit dalam tu. Lepas tu kita buka paip air tak ada. Lepas tu kita tengok dalam air tu ada tik cicak.
Tapi kita cicak masuk dalam air dalam timba, dia tak jadi gapo. Dalam mazhab Syafi'i kita tak boleh tu. Sebab apa? Sebab dia masuk najis. Tapi dalam mazhab Imam Malik, air tu masih suci. Sebab apa? Sebab tak cicak tu dia tak mengubah apa-apa pun air tadi tu. Faham? Itu dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala an. Cicak, dia mau ambil cicak tu, buang, lepas tu benda tu boleh guna. Benda tu boleh guna. Ni gelas ni, air kosong, masuk cicak. Berubah tak? Bau tak? Tak ada warna, tak ada bau. Rasa pun tak ada rasa. Ambil cicak tu, buang. Tu air ni suci. Bagi kat saing. Ada di sisi Imam Malik rahimahullah. Ada nampak situ. Mazhab pertama. Lepas tu mazhab kedua juga, iaitu di sisi Daud Al-Zahiri. Mazhab ahli Zahir, dia lagi ekstrim lah bahasa kita orang panggil, macam pendapat Syaz. Semata-mata air yang masuk najis dalam dia langsung tak jadi najis. Dia berdalilkan dengan hadis yang pertama tadi tu. Innal ma' tahur la yunajjisuhu syai'. Air tu suci, tak menajiskannya oleh sesuatu pun. Jadi di sisi mazhab ahli zahir, air kata hak timba tadi tu, lepas tu masuk, katalah masuk najis, dia mau pergi kencing dalam air tu. Lepas tu air tu, hak asal air mutlak masuk air kencing tu terus jadi bau hancing ke dan sebagainya. Dalam mazhab dia, air tu tetap suci juga. Dia kefahaman dia macam tu. Tapi kita bukan dia dah lah. Mazhab demo lah. Cara dia berdalil, dia ambil hadis yang al-ma' tahur la yunajjisuhu syai', dengan tanpa tak istisna. Air ni suci, tak menyuci akan dia oleh sesuatu pun. Hadis nombor 2. Jadi bila sebut air ni suci, sesuatu benda, air ni suci, tak menajis akan dia oleh sesuatu pun. Apa-apa najis masuk dalam dia, air tadi tu tetap tak jadi najis. Ini pendapat ahli zahir. Dia pendapat dia syaz, pelik sikit lah. Tapi dalil dia macam tu. Dia tak guna istisna. Itu tu pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama, air ni dia memang langsung tak jadi najis. Iaitu di sisi ahli zahir, najis masuk dalam dia macam mana pun. Pendapat yang kedua, mazhab Imam Malik rahimahullah, air ni tak kisah sikit ataupun banyak, kalau berubah baru jadi najis, kalau tak berubah tak jadi najis. Dalam mazhab Imam Malik. Jadi dia tak tengok sikit ataupun banyak, dia tengok berubah ataupun tidak. Dalil dia hak yang kita baca riwayat Baihaqi tadi tu, al-ma' tahur la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, al-ma' tahur, air itu suci illa in taghayyara, kecuali kalau berubah. Jadi masuk najis, tak berubah, tak apa. Sikit dengan banyak tak ada dalam mazhab Imam Malik. Jadi kalau kita masuk tandas, tak ada air, ada timba sikit je. Lepas tu kita ada cicak dalam tu. Lepas tu nak buat macam mana ni? Nak tubik tak basuh ke? Nak istinja tenyih kat dinding ke? Ataupun nak taklid mazhab Imam Malik yang mengatakan boleh guna? Serahlah. Tidak macam tu lah. Moga air tak ada, dah masuk tandas dah. Adapun mazhab ketiga, iaitu di sisi mazhab Abu Hanifah. Bila sebut Abu Hanifah ni mazhab Hanafi. Lepas tu mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dekat sini kita ada beza dekat sikit dengan banyak. Kita ada beza dekat berubah ataupun tidak. Ada. Bisa mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Air kita ada beza di antara sedikit dengan banyak. Kita ada beza dekat berubah ataupun tidak. Cara kita, air jika sedikit akan menjadi najis walaupun berubah ataupun tidak. Berubah ataupun tidak. Air, jika air itu sikit masuk najis, air itu akan menjadi najis, sama ada berubah ataupun tidak. Nampak situ? Faham? Air masuk najis, kalau air itu sikit, air itu akan menjadi najis, berubah ataupun tidak, tak kisah. Lepas tu yang kedua pula, banyak. Air jika banyak masuk najis, fafihi tafsil. Dekat sini ada tafsil, ada perbahasan. Kalau berubah, najis. Kalau tak berubah,
tak najis. Macam tu dalil bagi kita. Air sikit masuk najis, jadi najis. Berubah ataupun tidak. Air banyak masuk najis, kena tengok. Kalau berubah, jadi najis. Kalau tak berubah, tak jadi najis. Macam tu. Nampak situ? Dalil bagi kita adalah kita himpun al-jam'u. Kita himpun kefahaman yang kita faham daripada dua. Dalil bagi kita adalah kita himpun daripada dua hadis. Iaitu kita himpun daripada hadis yang ketiga dengan hadis yang keempat. Maksudnya kita himpun yang hadis yang kata al-ma' tahur illa in taghayyara rihuhu. Lepas tu satu lagi, idza kana al-ma'u kullatan lam yahmilil khabas. Kita himpun di antara dua hadis tu, lepas tu kita keluarkan hukum air kalau sikit masuk najis akan jadi najis, berubah ataupun tidak. Air kalau banyak masuk najis, kena tengok. Kalau berubah, najis. Kalau tak berubah, tak najis. Itu cara dalil bagi mazhab kita. Okey, macam mana cara kita istidlal? Air kalau sikit masuk najis, dia akan jadi najis. Berubah ataupun tidak, kita guna idza kana al-ma'ul kullatain lam yanjus. Idza kana ma'ul kullatain, air ada apabila sampai 2 kolah, lam yanjus, dia tak jadi najis. Jadi cara orang panggil mafhum mukhalafah dia, kalau kurang 2 kolah masuk najis, jadi najis. Okey, je. Nampak situ. Dekat air yang sikit tu kita guna kefahaman, kita guna mafhum mukhalafah daripada hadis 2 kolah. Hadis 2 kolah dia beritahu idza kana al-ma'u kullatain, air apabila sampai 2 kolah, lam yahmilil khabas ataupun lam yanjus, dia tak jadi najis. Mafhum mukhalafah. Kefahaman sebalik dia, air kalau kurang 2 kolah masuk najis, jadi najis. Berubah tak berubah tak kisah. Yang penting kurang daripada 2 kolah. Itu untuk yang sikit. Faham situ? Yang untuk yang banyak pula, yang lebih 2 kolah ni, kita kata kalau berubah jadi najis, kalau tak berubah tak jadi najis, kita guna hadis yang riwayat Baihaqi. Al-ma' tahur, air itu suci illa in taghayyara, kecuali jika berubah. Jadi tubik hukum air tu suci kecuali jika dia berubah adalah pada air yang banyak, yang 2 kolah ke atas. Air yang kurang daripada 2 kolah masuk najis, terus jadi najis. Berubah ataupun tidak, sebab hadis beritahu idza kana ma'ul kullatain, air bila mana sampai 2 kolah lam yanjus, dia tak jadi najis. Faham pada situ? Kurang daripada 2 kolah, dia jadi najis. Sama ada berubah ataupun tidak. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, timba tu air tu sikit masuk tercicak, tak ada arah, dia jadi najis. Nampak situ? Kalau terkepit masuk dalam tanah, kita ikut Imam Malik rahimahullah yang mengatakan boleh. Tak ada arah kalau kita terkepit dah. Faham sini? Ataupun kalau tak saya terkepit, dia molak kat dinding. Tapi pedih sikit lah kan. Ejah lah dah macam mana dah. Istinja. Gitu. Ataupun keluar ada najis-najis macam tu. Lepas tu sekarang ni dia masuk lagi perbahasan dia 2 kolah, ataupun tadi kita kata dia ada 3 mazhab. Mazhab Az-Zahiri langsung tak ada tu dengan maksud najis masuk, berubah tak berubah tetap suci. Mazhab Imam Malik dia tengok dekat berubah saja, dia tak tengok dekat sikit ataupun banyak. Kalau berubah najis, kalau tak berubah suci. Mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Abu Hanifah, dia tengok dekat dua-dua. Dia tengok dekat berubah ataupun tidak, dia tengok sikit ataupun banyak. Tentu dia buat keluar. Kalau sikit, ada maksud sikit ni kurang daripada 2 kolah, berubah tak berubah tetap jadi najis. Kalau banyak, maksud dia 2 kolah ke atas. Kalau berubah boleh jadi najis, kalau tak berubah tak jadi najis. Nampak situ? Sekarang ni kita nak masuk, jadi dia ada beza. Banyak dengan sikit tu macam mana? Banyak dengan sikit. Jadi hak guna banyak dengan sikit ni 3 mazhab lah. Mazhab Syafi'i kita, mazhab Ahmad bin Hanbal dengan mazhab
Abu Hanifah. Ataupun orang panggil dua kolah tu. Dua kolah banyak, kurang dua kolah sikit. Jadi pertama sekali, dua kolah bagi mazhab banyak bagi kita ni, banyak bagi mazhab Ahmad bin Hanbal dengan mazhab siapa seorang lagi, mazhab Syafi'i kita adalah dua kolah. Dalil yang mengatakan banyak bagi mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, dua kolah. Dua kolah banyak, kurang daripada dua kolah sikit. Nampak situ? Adapun dalil bagi mazhab Abu Hanifah yang mengatakan banyak dengan sikit tu, jadi dalam mazhab Hanafi, banyak dia tu lagi banyak pada banyak kita. Banyak mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Ahmad bin Hanbal setakat dua kolah. Dua kolah tu banyak mana? Ni 60 cm ni, 60 cm persegi. Mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanafi, banyak dia tu mana? Banyak dia tu ada dua pendapat. Satu mutaakhirin, satu mutaqaddimin. Kalau mutaakhirin, mutaqaddimin Hanafi ni, banyak dia tepuk sini, lepas tu wave, gelombang dia tu tak sampai dekat sana banyak. Tapi kalau tepuk, kalau gelombang dia tu sampai sikit. Faham tak? Tepuk hujung air, kalau gelombang sampai dekat hujung banyak, sampai kat tepi lagi satu. Tapi kalau tepuk hujung air, gelombang dia tu tak sampai kat tepi sikit. Kita pergi kolah, lepas tu kita tepuk kat tepi sini. Lepas tu dia punya wave, gelombang dia sampai kat tepi kat sana. Kalau tak sampai, banyak, beres. Tapi kalau sampai sikit, tu dalam mazhab Hanafi. Ini orang panggil mutaqaddimin Hanafi. Kalau mutaakhirin Hanafi ni, dia kata ashrun fi ashrin, 10 per 10. Maksud dia 10 hasta kali 10 hasta. Dalil dia adalah ra'i. Pernah satu ketika kawan tu duduk mengajar, ulama mazhab Abu Hanifah tu, lepas tu orang tanya dia, sikit tu banyak mana? Lepas tu dia kata besar masjid ni, besar balasah ni hak dia mengajar tu. Lepas tu orang kira tu lebih kurang 10 kali 10 hasta. Okey, kita ambil hak mutaqaddimin Hanafi lah. Jadi mutaqaddimin Hanafi tu dia kata banyak dia tepuk hujung air, kalau gelombang dia sampai hujung sikit, kalau gelombang tak sampai banyak. Mana dalil bagi mazhab Abu Hanifah yang mengatakan banyak dia tu kira dekat tepuk tadi tu? Dalil dia adalah ada dalam Sahih Muslim, Rasulullah kata gini, idza stayqadha ahdukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasa fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila bangun salah seorang daripada kamu daripada tidur dia, idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila terjaga salah seorang kamu daripada tidur dia, fala yaghmis yadahu fil ina, fala yaghmis yadahu, jangan dia celup tangan dia fil ina, dalam bekah, hatta yaghsilaha thalatha, sampai dia basuh tangan 3 kali dulu. Jangan terus celup. Sebab apa? Fa innahu la yadri aina batat yadahu, fa innahu, kerana sesungguhnya, la yadri, dia tak tahu, aina batat yaduhu, dekat mana tangan bermalam oleh tangan dia. Tadi malam yang waktu demo tidur tu, tangan demo gimana? Pergi celah lubang punggung. Contoh. Dia gitu. Lepas tu kena tarik kat celah lubang punggung, lepas tu demo pergi basuh esok pagi tu, terus demo celup. Rosak air tu. Kita tak apalah, alhamdulillah. Kita pergi tandah, kita basuh, kita guna air kalau kita duduk kat tandah. Nampak situ. Tapi dalam mazhab lah, orang dulu tu, orang hak zaman Nabi Muhammad SAW, orang Arab dulu, air tu payah. Jadi dia orang ni suka istinja, lagi mudah. Ada. Kalau kita guna air lagi banyak daripada istinja guna batu apa semua ni. Hak zaman dulu tu terbalik sikit. Guna batu lagi banyak, istinja guna batu lagi banyak daripada guna air. Moga demo duduk padang pasir, air payah dan sebagainya. Jadi kalau istinja guna batu ni, dia bukan nak bersih mana. Dia ada juga sikit-sikit lekat tu, tak cerita. Nanti demo sakit perut, demo istinja guna batu. Dia ada juga sikit-sikit. Dia beringatlah dah, jangan termasuk batu dalam pula. Lepas tu, cuma syariat, walaupun ada sikit-sikit syariat bagi rusuh, tak apa.
Walaupun demo ni menanggung najis, tak apa. Ada. Lepas tu sehari malam tidur, lepas tu demo tangan demo duduk garu-garu masuk celah punggung, lepas tu kena tarik dekat kuku, celah-celah jari ni. Lepas tu esok pagi demo pergi celup dalam bekas. Rosak air tu. Tu Nabi kata, kalau bangun tidur jangan celup tangan, fala yaghmis yadahu fil ina. Jangan celup tangan dalam air hatta yaghsilaha salasa, sampai basuh 3 kali dulu. Sebab apa? La yadri aina bata yaduh, kerana dia tak tahu tadi malam tu tangan dia pergi mana. Jadi kita faham Nabi kata jangan celup, sebab kalau celup takut menajiskan air tadi itu. Nampak situ. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah, cara dia berdalil, dia kata nak tahu satu benda tu banyak ataupun sikit, tepuk hujung sini, kalau sampai hujung sana tu sikit, tu Nabi kata pagi-pagi esok bangun jangan duk celup tangan dalam bekas, basuh dulu, sebab tak tahu tangan pergi mana. Jadi kalau dia celup juga, benda tu akan menajiskan air dalam bekas tu. Dan bekas tu kita tahu, bekas tu dia kecil, kalau tepuk dia akan sampai hujung. Jadi nak kecil ataupun banyak, nak jadi bernajis ataupun tidak, kena besar, yang mana besar dia tu tepuk tak sampai hujung. Ni dalil bagi mutaqaddimin Hanafi. Faham tak? Allah bagi faham kan? Masya-Allah dah. Macam tu lah. Jadi dalam mazhab Hanafi banyak, atau dalam mazhab Syafi'i kita banyak ataupun sikit 2 kolah. 2 kolah tu banyak mana? Ni 60 cm persegi, 4 segi dia. Begitu kot, tak banyak mana. Okey. Dalam mazhab Hanafi banyak ataupun sikit dia mutaqaddimin dia tepuk sini, kalau sampai hujung tu sikit, kalau tak sampai banyak. Cara dia berdalil adalah Nabi kata bangun tidur jangan celup tangan masuk dalam bekas. Sebab apa? Sebab dia tak tahu tangan tu pergi mana malam-malam tadi. Jadi faham, kalau celup menajis, merosakkan air tadi tu. Jadi bekas ni kita tahu, kalau tepuk hujung dia akan sampai hujung, muka bekas kecil. Jadi bekas yang Nabi kata jangan tu sikit. Jadi lawan dia nak banyak, kena tepuk tak sampai hujung. Nampak situ. Jadi sebab tu dalam mazhab Abu Hanifah tu, kolah tempat dia tu tak ada. Kolah yang kecil macam kita ni tak ada. Di kalau masjid-masjid dia, kalau kolah besar selalu dah, ataupun guna paip. Sebab apa? Sebab nak tepuk sampai hujung tu, kalau kolah kecil tu dia sampai hujung, jadi air tu jadi najis. Kalau masuk najis dah sebagai dia. Kalau kita kolah kecil pun, tapi moga lebih pada 2 kolah dah, masuk najis pun kita boleh ambil buang je, tak cicak tu. Kecuali kalau masuk kucing mati ke, tu suku kira kan, dia jadi rosak, busuk selalu dah. Nampak situ dah. Lepas tu dia ada perbahasan lagi. Hadis 2 kolah ni dia muttarib matan. Dia belaga, dia berlawan. Dia ada 3 riwayat. Dia ada idza balagha al-ma' qadra qullatain aw thalatha. Dia ada 3 riwayat. Satu riwayat kata idza balagal ma'u qadra qullatain, apabila sampai qadar 2 kolah, au salasa, ataupun 3 kolah. Dah. Ada 2 kolah, ada 3 kolah. Lepas tu ada juga satu lagi riwayat idza balagal ma' arba'ina qullah, apabila sampai 40 kolah, lam yahmilil khabath. Jadi hadis 2 kolah ni datang dengan 3 riwayat. Satu 2 kolah kullatain, satu lagi thalatha 3 kolah, satu lagi arba'ina 40 kolah. Jadi datang dengan 3 riwayat muttarib matan. Lepas tu macam mana dia mau nak ambil satu je, padahal ada 3 ni. Jadi kita jawab, datang dengan 2 kolah, 3 kolah, 40 kolah. Jadi kita kata hak riwayat 40 kolah tadi tu adalah dhaif. Riwayat 3 kolah tu adalah syaz. Jadi natruku, kami tinggal, kami tak beramal dengan riwayat dhaif, tak beramal dengan riwayat syaz. Kami ambil riwayat yang asah, riwayat yang sahih. Macam tu cara kita jawab. Ada hadis bagi tahu datang dengan 3 kolah, datang dengan 40 kolah, datang dengan 2 kolah. Bapa dia mau ambil 2 kolah saja, bapa tak ambil hak 3 kolah, bapa tak ambil 40 kolah. Ada. Nak menentukan banyak ataupun sikit. Jadi kita mazhab Syafi'i, kita jawab hak 3 kolah tu riwayat syaz. Hak 40 kolah tu riwayat dhaif. Lepas tu kami ambil lah riwayat yang 2 kolah saja. Lepas tu
jadikan hukum. Dua kolah tu. Satu. Lepas tu perbahasan dia lagi kullah. Kullah ni dia ada 4 makna dalam bahasa Arab. Dia ada dengan makna kepala lelaki ni, kepala orang ni, orang lelaki. Dia ada dengan makna kepala bukit. Dia ada dengan makna bekas kecil. Dia ada dengan makna bekas besar. Jadi kullah ni dia ada 4 makna. Kepala orang lelaki, kepala bukit tu puncak dia, puncak bukit, bekas kecil, bekas besar. Lepas tu kullah ni idza kana al-ma' kullatain. Air ni apabila sampai 2 kolah. Boleh faham dengan 4 makna. Air tu bila mana sampai dengan 2 kepala laki, ataupun 2 kepala bukit, ataupun 2 bekas kecil, 2 bekas besar. Moga kullah ni ada 4 makna. Tapi bab apa dia ambil satu makna saja. Jadi kita mazhab Syafi'i kita jawab, kita kata bila mana guna untuk had, nak menghadkan. Bila mana guna untuk menghadkan, duk cerita air, isi padu. Bila mana untuk menghadkan, maka sudah tentulah dengan makna bekas. Air apabila sampai 2 kolah, dia nak menghadkan air banyak mana. Jadi dekat situ kepala lelaki dengan kepala bukit, puncak bukit tu kita dah buang dah. Sebab apa? Kita nak cerita air, isi padu air. Sabit apa dengan kepala lelaki, sabit apa dengan kepala bukit. Jadi 2 makna dah buang dah. Apabila nak air tu diguna untuk menghadkan. Menghadkan ni maksudnya kita nak kira isi padu air tu berapa banyak. Maka dengan makna kepala lelaki, dengan makna kepala bukit tak sah dah kullah tu. Jadi kami tak gunalah. Memang tak boleh dah. Lepas tu dekat sini kita faham kalau nak guna isi padu mestilah dengan makna bekas. Gitu. Lepas tu tinggal lagi 2 makna. Bekas kecil, bekas besar. Jadi sekarang ni air apabila sampai 2 kolah. Dalam bahasa Arab dia ada bekas kecil, bekas besar. Satu bekas besar ni, satu lagi bekas besar ni. Lepas tu nak guna mana? Jadi kita kata bila mana kita nak menghadkan, maka kita guna bekas besar, kita tak guna bekas kecil. Bila mana kita nak menghadkan dan kita menghadkan guna bilangan, maka kita tak guna bekas kecil, kita guna bekas besar. Air apabila sampai 2 kolah. Jadi sekarang ni kolah ni dia ada dengan makna bekas kecil dengan bekas besar. Sekarang ni kita nak menghadkan setakat 2 saja. Jadi sebab tu kita guna bekas besar, kita tak guna bekas kecil. Sebab bekas kecil ni dia boleh duduk dalam bekas besar. Nampak situ? Bekas kecil ini dia boleh duduk dalam bekas besar. Jadi bila mana bekas kecil dia boleh duduk dalam bekas besar, nombor kecil dia boleh duduk dalam nombor besar. Jadi kami tak guna nombor kecil tu, kami guna nombor besar, iaitu dengan maksud bekas besar. Jadi bila mana hadis beritahu air apabila sampai 2 kolah. Kolah ni maksud dia bekas. Satu bekas kecil ni, satu bekas besar ni. Jadi dia mau nak guna hak-hak mana? Kalau bekas kecil ni kecil sikit air dia. Kalau hak bekas besar ni banyak sikit. Sekarang ni kita nak guna untuk bilangan banyak mana isi padu air. Jadi hak bekas kecil ni dia akan masuk duduk dalam bekas besar. Jadi bila mana dia duduk dalam bekas besar, jadi terus orang panggil ifham, yang segera difahami dalam zihin. 2 kolah ni adalah kolah yang bekas besar, dengan maksud bekas besar. Nampak situ? Lepas tu perbahasan ketiga pula, kullah dengan makna bekas, yang bekas besar ni. Kullah dengan makna bekas ni dia ada banyak pula zaman tu. Zaman Nabi tu, zaman dulu tu dia tak sama macam kita. Kalau kita dah semua sepakat ada 1 liter tu banyak tu lah. Demo duduk kat Amerika pun banyak tu, duduk kat Malaysia pun banyak tu. Dia dah satu dunia guna yang sama. Tapi zaman Nabi tu dia tak sama. Contoh mud cupuk, cupuk Baghdad lain, cupuk moga negeri lain-lain. Nak kata macam mana dah. Lepas tu kullah pun sama macam tu juga. Kampung-kampung dia banyak. Ada kampung banyak, ada kabilah dia ikut masing-masing. Kampung ni mungkin kecil sikit, kampung ni besar sikit dan sebagainya. Tapi banyak kullah tu. Kullah yang paling masyhur, kullah yang paling sahih adalah Qillatu Hajar. Ha, jim, ro. Kullah negeri Hajar. Kullah yang buat kat kampung negeri, buat kat kampung Hajar. Jadi banyak kullah tu adalah kullah yang buat dekat kampung Hajar. Adalah dekat sana, kat Arab tu lah.
Jadi bila mana yang paling masyhur adalah kulah yang buat dekat kampung negeri Hajar, dan Nabi pun kenal kulah negeri Hajar tu. Mana dalil dia? Dalam Mustadrak Hakim, pernah waktu Nabi pergi naik ke langit Isra' Mi'raj tu, Nabi kata apa? Summa rufi'at ila ya sidratul muntaha. Lepas tu saya kena bawa pergi ke sidratul muntaha. Fa idza naqbuha mithlu kilalil hajar. Maka tengok pokok sidratul muntaha tu, naqbuha, buah dia tu mithlu kilalil hajar, seperti tempayan, tempayan negeri Hajar. Wa waraquha mithlu adhanil filah, dan daun dia tu macam telinga gajah. Jadi Nabi dia kenal kulah negeri Hajar, tempayan negeri Hajar tu. Tempayan lah, kita tahu bekas besar tempayan kan. Jadi bila mana Nabi kenal kulah negeri Hajar, dan zaman tu kulah negeri Hajar ni dia lagi masyhur banding dengan kulah-kulah negeri lain, tempayan-tempayan negeri lain. Jadi kami ambil hak ni keluarkan hukum, kulah yang dimasukkan kat sini adalah kulah negeri Hajar. Jadi air apabila sampai 2 kulah, maksud dia 2 kulah tu dah jadi banyak, adalah kulah dengan maksud bekas ataupun tempayan, yang mana tempayan tadi tu yang made in negeri Hajar. Waktu zaman tu kampung Hajar. Dia kampung-kampung dia ada masing-masing. Jadi yang 1 hasta dan 1/4 ataupun 60 cm persegi ni adalah besar kulah negeri Hajar. Lepas tu daripada situlah, kalau cukup banyak tu, kalau masuk najis tak berubah, tak apa. Tapi kalau kurang daripada tu, kalau masuk najis walaupun tak berubah, rosak air tu. Mazhab Syafi'i kita keluarkan hukum macam tu. Sempat sini dah faham? Allah bagi faham dah. Wallahu alam dah. Minta ilmu pada Allah dah. Belajar. Lepas tu waktu ngaji sungguh jangan buat, jangan tidur. Hak mana kita dah tulis, kita tulis. Lepas tu sat lagi muzakarah. Sambung lagi tulis. Esok nak ngaji mentelaah. Lepas tu paling penting, lagi penting, doa minta pada Allah Ta'ala bagi ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang kita dapat ambil manfaat pada ilmu tu dah. InsyaAllah. Wallahu alam. Tutup.